Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Khairul Anwar dalam Buletin Kedah Sejahtera. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor hadir menyampaikan sumbangan kepada para sukarelawan masyarakat bagi daerah Padang Terap. Seramai 200 penerima mewakili Dun Pedu dan Kuala Nerang menerima sumbangan sebagai tanda penghargaan atas jasa mereka yang tidak jemu berbakti kepada masyarakat. Jelasnya, sumbangan tersebut diteruskan sejak tahun 2008 bagi melatih masyarakat untuk sentiasa menghargai jasa sukarelawan masyarakat yang berkorban masa dan tenaga tanpa mengira upah sepanjang menabur khidmat. Saya doakan semua peserta penerima pada petang ini meneruskan khidmat bakti masing-masing sehinggalah ke akhir hayat, dan seluruh masyarakat di Kedah ini terus menghargai mereka yang secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Untuk kita hargai mereka. Hadir sama Adun Kuala Nerang Haji Muhammad Yusof, Elias Munir Haji Zakaria, Adun Pedu Muhammad Radhi Mat Amin dan Pegawai Daerah Padang Terap Hajah Sharifah Norul Asyiqah Said Muhammad. Hasil titik peluh rakyat bukan untuk diambil kesempatan oleh kerajaan, sebaliknya perlu dikembalikan kepada rakyat. Pengurusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan, Major Mansur Zakaria berkata, meskipun Kedah tidak sehebat negeri-negeri lain, tetapi kerajaan negeri Kedah sentiasa cakna dalam memastikan kehidupan rakyatnya sentiasa aman, damai dan harmoni. Beliau mengulas lanjut berkaitan kutipan hasil negeri yang diperoleh akan dikembalikan kepada rakyat pelbagai lapisan masyarakat di Kedah dengan pelbagai kaedah pemberian sumbangan mengikut keperluan setiap kumpulan dan sektor seperti anak yatim, golongan asnaf dan sektor pendidikan. Beliau berkata demikian sewaktu majlis penyampaian sumbangan kepada 450 sukarelawan masyarakat dan majlis berbuka puasa daerah Baling yang diadakan di Masjid Al-Huda, Kampung Hangus, Mukim Kupang. Plan Pembangunan Negeri Kedah 2035 telah menetapkan daerah Kubang Pasu diberi identiti daerah ilmu dan logistik. Pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian, Perladangan dan Pengangkutan Haji Zawahir Haji Abdul Ghani berkata, masyarakat Kubang Pasu boleh menjadi contoh kepada daerah lain untuk memastikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh guru Al-Quran sukarela, bidan kampung, bomoh patah, mudim, penggali kubur dan tukang mandi jenazah dapat diwarisi dan dikembangkan. Menurutnya, usaha itu perlu dilakukan supaya ilmu tersebut tidak hilang begitu saja kerana kemahiran tersebut sukar untuk didokumentasikan dalam bentuk penulisan dan multimedia. Beliau berkata demikian dalam majlis berbuka puasa bersama 600 sukarelawan masyarakat di daerah Kubang Pasu di Masjid Abidin, Mukim Sungai Laka. Tambahnya lagi, kerajaan negeri tidak pernah merasa jemu untuk terus memberi pengiktirafan kepada semua yang terlibat dalam usaha mengekalkan warisan kita mengikut bidang pengkhususan masing-masing. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah terus komited dalam memastikan keselamatan makanan di Bazar Ramadan menerusi program walkabout di Bazar Ramadan Taman Seri Aman Jitra. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Kesihatan, Major Mansur Zakaria bersama Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Dr. Ismuni Buhari turut melawat gerai-gerai bazar serta menyampaikan apron para peniaga sebagai simbolik penghargaan atas usaha mereka dalam mengekalkan kebersihan dan kualiti makanan. Walkabout ini bertujuan untuk memantau aspek kebersihan dan keselamatan makanan bagi mengekalkan rekod sifat kes keracunan makanan yang berpunca dari Bazar Ramadan. Pada masa yang sama, pelancaran program keselamatan dan kualiti makanan turut diadakan di mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkenalkan saluran rasmi aduan melalui kod QR bagi memudahkan orang ramai melaporkan sebarang isu berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan. JKN Kedah menyeru semua peniaga dan pengunjung untuk terus menitik beratkan aspek kebersihan demi memastikan pengalaman pembeli juadah berbuka puasa yang selamat dan berkualiti. Kerajaan negeri sentiasa menyokong sebarang usaha Jabatan Mufti Negeri Kedah dalam rangka dasar yang membangunkan ummah berkualiti. Pengurusi Jawatan Kuasa Agama, Datuk Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad berkata, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah peruntukan yang komprehensif bagi tujuan pelaksanaan program sebagai tanda sokongan kerajaan negeri terhadap usaha murni Jabatan Mufti yang berterusan. Jelasnya, slogan menjunjung syariat membimbing umat yang dipilih sebagai tema sambutan Jubli Perak Jabatan Mufti Negeri Kedah itu amat signifikan dengan tugas yang dilaksanakan oleh jabatan itu sejak 25 tahun lalu. Tambah beliau, sambutan itu mengiktiraf kesinambungan fatwa dan pentadbiran Islam di negeri Kedah dari era tradisional hingga ke sistem moden hari ini. Beliau hadir merasmikan majlis pelancaran sambutan Jubli Perak Jabatan Mufti Negeri Kedah bertempat di Ballroom 3 Raya Hotel and Convention Center.
Kedah dinobatkan sebagai pilihan Malaysia bagi pameran Mata Fair April 2025 yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 April di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC, Kuala Lumpur. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Haji Muhammad Saleh Saidin, ketika ditemui berkata, pengumuman yang dibuat dalam satu majlis di Ibu Negara itu adalah satu pengiktirafan yang amat berharga dan membanggakan negeri Kedah di saat usaha berterusan mempromosikan Tahun Melawat Kedah TMK 2025. Beliau berharap pencapaian tersebut akan menjadi pendorong kepada semua pemain industri pelancongan di Kedah untuk terus meningkatkan usaha, memperkasa produk serta memberikan pengalaman yang lebih bermakna kepada pelancong. Jelasnya, Mata Fair adalah sebuah platform yang diiktiraf secara global dalam sektor pelancongan dan diharapkan dengan reputasi yang dimiliki, ia pasti mampu membantu membuka ruang yang lebih luas untuk Kedah lebih dikenali di persada antarabangsa. EVE Energy Storage Malaysia Sdn Berhad memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Invest Kedah Berhad sebagai langkah kepada pengembangan pelaburan bagi fasa kedua operasinya. Pembangunan tersebut akan merangkumi pembinaan kilang sistem penyimpanan tenaga di atas tanah seluas 73 ekar di kilang EVE Energy Padang Meha Kulim. Majlis menandatangani MOU tersebut disaksikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan Dr. Haim Hilman Abdullah. Projek tersebut dijangka bermula pada Jun 2025 dan beroperasi sepenuhnya pada April 2027. Selain impak ekonomi, pelaburan tersebut turut dijangka membawa manfaat kepada tenaga kerja tempatan dengan mewujudkan lebih 3,000 peluang pekerjaan. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif MAIDA, Datuk Syekh Samsul Ibrahim Syekh Abdul Majid dan Pengerusi EVA Energy, Dr. Liu Jin Cheng. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Hajah Halimatun Saadiah Saad, menyantuni 4 pesakit telantar bagi menyerahkan bantuan sejahtera pesakit telantar BSPT daerah Kota Star. 2 pesakit daripada Dun Anak Bukit adalah Syah Mahamud, 88 tahun, terlantar sakit akibat penyakit kulit kronik dan osteoporosis, dan Samsiah Muhammad Saad, 73 tahun, yang terlantar akibat strok. Seterusnya, 2 penerima dari Dun Bukit Pinang adalah Zaini Mokhtar, 61 tahun, merupakan pesakit kanser usus, dan Muhammad Izzuan Razali, 44 tahun, terlantar akibat serangan strok. Turut hadir Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah, Datuk Zulkhairi Zainal Abidin, Adun Anak Bukit, Rashidi Razak, Adun Bukit Pinang, Datuk Romani Wan Salim, serta wakil agensi terlibat. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urus Setia Penerangan Darul Aman. Saya Khairul Anwar. Assalamualaikum.